Woi, Bang Rafiq. Ni ada benda baik aku nak bagi tahu korang ni. Semalam Dewan Rakyat telah pun meluluskan satu rang undang-undang baru berkenaan kesalahan aktiviti korang berlumba haram. Dan yang mencadangkan perkara ini untuk dipinda lain yang tak bukan iaitu Menteri Nombor Pelik, iaitu Anthony Loke sebagai Menteri Pengangkutan itu sendirilah. Dan yang mana kita tengok undang-undang di bawah Seksyen 42A Akta Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 memperuntukkan untuk kesalahan pertama, korang boleh didenda RM2,000 hingga ke RM10,000 penjara ataupun kedua-dua sekali. Dan untuk kesalahan kedua, korang boleh dikenakan hukuman RM5,000 hingga ke RM50,000 penjara 5 tahun dan kedua-dua sekali. Jadi korang lepas ni kena beringat supaya jangan melakukan benda-benda bodoh ni. Aku tak membangkang undang-undang ini diluluskan. Cuma aku nak tegur sikit, Anthony Loke, kau ni memang nak mendidik rakyat dengan cara ini saja ke? Ini saja ke jalan benda yang terbaik untuk kau buat? Kenapa menteri-menteri dalam negara ni tak ada idea yang lebih bernas ke? Kau dah tahu sekarang ni budak muda belia negara ni suka aktiviti pemotoran. Kau sediakanlah satu kawasan khas, satu kawasan khusus bagi trek lumba ke apa ke, biar dia orang berlumba dalam tu, mati sama-sama dalam tu, tak ada masalah. Kat Rohingya tu korang boleh bagi penempatan kawasan kat dia orang, kenapa untuk Bumi Putra warga negara ni korang tak boleh sediakan? Apalah. Dan untuk perkara kedua, siapa-siapa yang melakukan kesalahan trafik, lepas ni kadar kompaun minimum dinaikkan daripada 300 ke 500. Contoh korang tak ada lesen ke, memandu dalam keadaan yang melulu, tak menunjukkan nombor plate dan sebagainya lah. Itu korang kena tengok list dia. Ini yang masalahnya ni. Sedangkan denda kompaun 300 tu pun ramai yang tertunggak, tak mampu nak bayar atas desakan ekonomi dan sebagainya. Sekarang ni kau fikir nak naikkan lagi kadar saman. Kau ingat benda ni boleh selesaikan ke masalah? Melainkan nak penuhkan kantung korang saja. Cubalah usulkan satu kaedah yang lebih baik daripada menaikkan kadar kompaun. Yang kaya terus kaya lah dalam negara ni, tak ada masalah lah pada dia orang nak bayar saman. Yang miskin ni apa cerita? Itulah siapa suruh miskin. Padan muka. Marilah sama-sama kita gelak. Dan yang terakhir, aku nak nyanyikan satu lagu lah untuk korang. Ready korang? Sedia? 1, 2, 3. Malaysia madani, rakyat ni santuni.